الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحساب بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, lama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Yang mana solat subuh berjemaah adalah sembahyang Jumaat yang paling afdal dalam 5 waktu. Sehari semalam kita ni dia ada sembahyang yang paling afdal, iaitu sembahyang subuh. Jadi 5 waktu tu paling afdal sekali subuh. Apa makna afdal? Afdal maknanya aktsaru thawaban, lebih banyak pahala. Jadi pahala tu lebih banyak berbanding dengan yang lain. Sembahyang subuh berjemaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala dia rupa dengan orang sembahyang sepanjang malam. Kita nak buat tak ada dah. Sepanjang malam daripada maghrib sampai subuh tu sembahyang je. Pahala banyak tu. Kita nak buat tak urut dah. Maka kita mari sembahyang subuh berjemaah, boleh pahala banyak tu. Itu adalah kelebihan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pakat-pakatlah kita berebut, pakat-pakatlah kita cari supaya kita hadir bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dalam keadaan kita ni bersedia dalam keadaan kita ni sudah ready, termasuk dalam kategori hamba-hambanya yang mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita akan tengok adab-adab masuk ke dalam masjid. Yang mana sebelum ni kita telah ceritakan berkaitan dengan adab-adab pergi ke masjid. Pertemuan lepas kita sebut adab-adab pergi ke masjid. Lagu mana start daripada selesai daripada taharah bersuci. Kalau sembahyang, kalau rumah kita dekat dengan masjid misalnya tak, Imam Ghazali suruh sembahyang sunat sebelum qabliyah tu, sembahyang sunat di rumah. Kemudian pergi. Pertama kalau subuh ni biasanya waktu untuk sembahyang tu dia lama sikit jarak antara azan dengan solat tu. Biasa 15 minit tak. Tapi kalau kita rasa rumah kita ni jauh, kalau tak ada, maka tak ada masalah. Mari sembahyang di masjid. Sebab itulah yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca doa, Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik bihaqqi mamsyaya hadza ilaik wa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'a wala sum'atan
bal kharajtu tiqa'a sakhatika wa batigha'a mardatik fas'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Doa kita baca doa masa mari masjid, mari jalan ke, mari naik kereta, naik motor, nah baca doa tu. Nah, amal sekali tak apa dah. Nah. Sekali boleh buat amal tak apa dah. Bila mana buat amal sekali tu dia kira terlepas dah. Dia kira orang yang sudah beramal dengan ilmunya. Bagi kita mengaji ni, mengaji doa tu, doa ni, nak buat belakang, kalau boleh buat Alhamdulillah. Tapi kebanyakannya, kita boleh amal tu, buat istiqamah betul-betul tu tak banyak. Dan kita pergi soal amalan, kita istiqamah betul-betul. Tak banyak. Jadi kita nak ambil berkat belajar dan beramal, maka kita buat amal sekali. Lama-lama mungkin boleh buat banyak kali lagi. Tapi paling-paling kurang sekali tu kita buat amal dah. Supaya masuk kita dalam kategori orang yang beramal dengan ilmunya. Baik. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, adab-adab masuk ke dalam masjid. Qala Syekhul Musannif rahimahullah, apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Tu adab masuk masjid yang pertama, perhati kaki mana naik. Ni pakai tak perhati, tak boleh pahala. Masuk tu boleh pahala tu. Tak niat i'tikaf lagi, tak semaya lagi ni. Tak berzikir, tak gapo. Melangkah dengan kaki kanan tu boleh pahala tu. Tu adab yang pertama sekali masuk masjid dengan kaki kanan. Tu boleh pahala tu. Jadi sebelum masuk tu kena perhati. Perhati kelih. Masuk kaki mana. Kalau kita bercak selipar. Tu. Bercak selipar. Apa ni? Dalam Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi. Dalam syarah Maraqi Ubudiyah. Syarah Bidayatul Hidayah ni. Dia ajar. Nak bercak selipar tu dia ajar juga lagu mana. Mula-mula dia kata, bila mana nak masuk masjid, maka pecak selipar kiri dulu. Pecak selipar kiri. Kemudian, letak kaki kiri atas selipar tu. Pecak selipar, hijau atas selipar kiri tu lah. Kemudian, pecak selipar kanan pula. Pecak selipar kanan. Kemudian, terus naik masjid. Tu. Nak pecak selipar pun ulama ajar. Masya-Allah. Tu nak ayatnya. Tak, setiap sesuatu dalam agama ni, terutamanya adab-adab ni, sangat-sangat dititik beratkan. Jadi kita boleh buat amal lah ni. Tak? Nak naik masjid tu, kita pecak selipar kiri, pijuk atas selipar. Jangan pijuk bawah. Memang ada bawah tak? Mungkin ada petore, ada pasir-pasir dan sebagainya. Pijuk atas selipar kita, yang kiri. Kemudian, pecak selipar kanan, naik atas masjid. Tanda apa tu? Tandanya selipar dia dengan tangga masjid tu dekat, dia pergi awal. Kalau tu jauh kak, kena jakit-jakit lah. Tapi ayatnya, pecak selipar kiri dulu, kemudian baru kiri kanan. Kemudian naik masjid tu, langkah dengan kaki kanan. Tu nak naik masjid. Nak naik rumah, adat dia pun kaki kanan juga. Lagu tu lah boleh buat amal. Begitu juga kalau kita nak pergi ke tempat-tempat yang mulia, maka kita masuk dengan kaki kanan. Misalnya tempat ilmu, pergi ke tempat belajar, pergi ke sekolah misalnya. Tempat-tempat yang mulia yang lain, maka dahulukan kaki kanan. Kalau tubik masjid, maka kita mula dengan kaki kiri. Kalau tubik tambah lagi ni, masuk bagus. Baik. Kalau tubik masjid tapi nak pergi masjid lain. Contoh kita daripada masjid ni, kita ada nak pergi masjid lain pula pada ni. Jadi niat kita ni tubik daripada satu masjid nak menuju ke masjid yang lain, maka sunat kita tubik tu dengan kaki kanan juga. Tubik masjid A nak pergi masjid B.
Jadi tubik kalau ikut biasanya, tubik masjid kaki kiri tak. Tapi sebab kita tubik nak pergi ke tempat yang mulia juga, maka sunat kita langkah dengan kaki kanan juga. Seperti mana turun rumah. Turun rumah pun, nak start turun tu, kita langkah dengan kaki kanan. Tu dah. Tu antara adab-adab dipanggil min daqaiqil adab. Daripada adab yang halu-halu. Halu-halu. Halu-halu ni lah kita kena perhati kelih. Tak. Sebab pahala dia pahala dia besar. Dan juga kadang-kadang yang membezakan amalan kita ni, halu-halu ni, tak mungkin kalau kata maya Jumaat, maya Jumaat. Maya. Tapi apa beza dari sudut tingkatan syurga tu? Tingkatan syurga boleh. Syurga Firdaus, syurga Ma'wa dan sebagainya tu berdasarkan apa? Amalan-amalan yang kecil-kecil dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lah satu sekalinya. Tapi kita buat perhati ada-ada yang kecil ni, moga-moga Allah merahmati kita, Allah ampunkan kita dan terima kita. Baik. Kemudian kata dia, dan baca olehmu. Bila mana nak masuk masjid, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir li zunubi waftah li abwaba rahmatik. Artinya, ya Allah, berikan rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga serta sahabat beliau, yang sahabat baginda. Kita minta, kita selawat dulu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Selawat dulu. Kemudian kita baca doa, Allahumma ghafir li zunubi. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Dosa-dosaku, zunub, jamak daripada zamb. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Waftah li abwaba rahmatik. Yang mana doa ni? Tak. Kita baca doa ni biasanya kita baca doa ngelah tu. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Jadi boleh mulakan dengan selawat. Kemudian minta Allah Taala ampun dosa. Kemudian barulah minta Allah Taala buka pintu rahmat. Jadi kenapa kita sebut rahmat? Kalau keluar fadlik, Allahumma ftah li abwaba fadlik, nak tubik masjid dah. Kita minta fadl, minta kurniaan Allah. Kurniaan daripada Allah. Adapun nak masuk masjid, kita minta rahmat. Jadi kenapa? Kerana hikmahnya, kerana Allah Taala akan memberikan rahmat dan Allah Taala akan membukakan pintu-pintu rezeki serta dicukupkan sesuai dengan amal ibadat dia. Amal ibadat dia dalam masjid. Kita minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Syekhul Musannif, apabila engkau melihat di dalam masjid orang yang menjual sesuatu. Ni bila mana kita duduk dalam masjid, tengok ada orang duduk jual beli, duduk buat promosi. Maka katakan olehmu, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaan. Ini ada hadis ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana seperti mana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar, tak tengok orang duk nego, duk jual beli dalam masjid. Ambo beli ni buat ambo jual maka Allah tidak menjadikan, semoga Allah tidak menjadikan perniagaanmu tu untung. Lagu tu Dan apabila engkau melihat orang yang mencari sesuatu harta yang hilang,
Kalau orang mari cari benda hilang dalam masjid ni, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang itu. Ni. Kalau orang cari benda hilang tak boleh. Tak boleh cari benda hilang. Ha. Dia hilang. Dia pun naik atas mimbar buat pengumuman. Siapa ada cukup jam minta atas kelih. Jadi kita pula doa dia mudah-mudah tak jumpa. Nampak? Jadi dia beza dah. Nak cari benda hilang. Kalau nak umum benda hilang lain. Umum. Tak email tengok ayah ada 5 butir je. Banyak dah ni. Siapa-siapa ada hilang je mari jumpa hangpa. Tu lain. Ada tuai dia mari cari di masjid. Buat pengumuman. Kalau mai cari sungguh mana ni? Tinggal di Tian ni pergi carilah. Buat tafsirnya. Dia buat pengumuman. Pengumuman. Buat iklan masuk dalam TV. Orang mari bila-bila pun apa kamu. Iklan. Tak boleh. Itu adab dalam masjid. Begitulah kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana hadis riwayat Abu Hurairah tadi. Baik. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Bila mana masuk masjid, adab dia adalah sembahyang sunat. Masuk masjid, sembahyang sunat. Masuk masjid, sembahyang sunat. Kalau masuk Masjidil Haram, adab dia tawaf. Maka pergi Mekah, masuk masjid, Masjidil Haram, main sunat dulu. Tak, sunat dia adalah tawaf. Sunat tawaf. Lepas siap tawaf, sunat semaya sunat tawaf. Jadi dalam kalau nak semaya sunat tahiyatul masjid, niat sekali dengan semaya sunat tawaf situ. Jadi boleh 2 pahala. Boleh pahala semaya sunat tawaf, dan boleh pahala semaya sunat tahiyatul masjid. Baik. Tu tadi adab dia adalah bila mana masuk masjid, semaya sunat tahiyatul masjid, melainkan orang duk semaya fardu dah lah. Orang tengah semaya dah, maka seteru kepada semaya fardu lah. Ketika tersebut utamanya semaya fardu. Orang duk semaya subuh dah misalnya, ataupun orang duk semaya zuhur dah. Masuk tu tak payah tahiyat dah lah. Terus semaya fardu. Baik. Jadi ni dikata kalau kita mari awal ataupun kita mari tak ada urusan tak mari baca Quran ke apa semua mari ibadat, masa masuk tu sunat. Tahiyatul masjid dulu. Kalau masuk masjid pasar lah ke mana? Masuk pasar. Kita mari pukul ni awal mari ngorek pukul ni lagi mari. Boleh ke tak nak semaya tahiyat masjid lepas asar? Jawapan dia boleh Boleh. Sebab tahiyat masjid ni dia panggil semaya sababun mutaqaddim. Sebab dia semaya tu mutaqaddim, sebab yang awal. Wa ta'alih semaya lepas asar ni sebab mutaakhir. Sebab dia tu mari lewat, mari akhir. Waktu tak boleh. Contoh semaya hajat lepas asar tak boleh sebab hajat tu lepas daripada semaya baru kita dah capai hajat. Tapi kalau tahiyat masjid ni sebab semaya apa? Sebab masuk masjid. Jadi sebab kepada semaya tu awal. Kita masuk masjid dah baru sunat semaya. Maka boleh. Maka was-was. Pasal dia tak sunat ni. Bawa duduk selalu. Salah faham tu. Boleh semaya boleh semaya tahiyat masjid. Pasal lepas subuh. Pasal tu. Kemudian ada waktu-waktu harai semaya tu. Waktu harai tu tak boleh. Waktu hormat. Waktu harai ada 5 waktu harai tu. Tu tak boleh semaya lah. Tapi kalau di Masjidil Haram boleh semaya semua. Dia boleh waktu.
Jadi baik. Qala Syekhul Musannif. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk. Jangan duduk lagi. Sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Nah tu. Nama ya dulu. Baik, kalau tak ada lah, katakanlah kita masuk tu nak ambil anak koci. Bisa dah. Hai. Pakai nak semaya dulu belorak ni nak pergi kerja kau nak pergi mana dak tinggal anak koci. Masuk semula masjid. Maka kalau kita tak boleh semaya, tak ada nak semaya, maka sunat kita ganti dengan baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca 4 kali. Baca 4 kali. Bagi orang yang mana masuk masjid tapi tak sih semaya, tak sih semaya tahiyatul masjid. Ataupun dia masuk tu dia lorak, nak tubik tiru. Paling-paling kurang kita ganti dengan zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab keutamaan dia tu, keutamaan kita baca lagu tu serupa dengan semaya 2 rakaat. Serupa dengan semaya 2 rakaat. Tu. Dan jikalau engkau bukan dalam keadaan suci daripada hadas kecil atau daripada hadas kecil, kata dia lagi, dan jikalau engkau bukan, ini tidak dalam keadaan suci daripada hadas kecil, dalam keadaan tidak suci daripada hadas, atau engkau tidak bermaksud mengajarkan sembahyang tahiyatul masjid itu, ataupun kita masuk masjid tu dalam misalnya dia kata, misalnya kalau masuk dalam keadaan tak ada wuduk. Tak ada wuduk. So, ataupun masuk tu dalam keadaan tidak bertujuan mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu. Misalnya oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan, misalnya siapa-siapa atau orang mengajar tu duduk selalu tak ada nak sembahyang. Kita dah fokus pada majlis ilmu misalnya. Maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus salihat. Mana tu sini? Al-baqiyatus salihat, yakni doa-doa yang soleh. Zikr, al-azkar as-salihat. Yaitu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Sini 3. Sini yang tengok 4 kali dia tulis ni. Rujuk baliklah. Dalam Muraqi al-Umbudiyah ni. Sini 3. Baik. Dan mengikut pendapat sebahagian ulama 4 kali. Sebahagian ulama kata 4 kali. Jadi kalau tak ada nak tak ada nak semaya tahiyatul masjid, paling-paling kurang kita berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang. Ada ulama dia beza pula ni. Kalau orang tak ada air sembahyang, baca 3 kali. Dan sekali sahaja bagi orang yang ada air sembahyang. Kalau ada air sembahyang dah tapi tak ada urusan lain, ada majlis ilmu dan sebagainya tadi, baca sekali. Tu. Bagi ulama berpendapat lagu tu ni. Tapi noyaknya jangan duduk saja. Masuk tidur tu. Bukan nak rehat Nak rehat ambil ke tempat tidur dulu. Paling-paling kurang kita berzikir sikit. Kemudian nak etikah nak rehat nak misalnya zuhur tu mari awal sikit. Nak terlelap sikit dan sebagainya dak. Nak mari tidur sebentar rehat-rehat. Paling-paling kurang kita baca zikir. Jadi biar masuk rumah Allah tu kena dengan tujuan, tak lari tujuan. Adanya zikir, adanya ibadat. Walaupun kita masuk tu nak ambil rehat je. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh. Ini sembahyang sunat subuh, yakni kalau belum lagi sembahyang sunat subuh, maka buatlah
Kalau masuk masjid tu, dalam keadaan tak semaya sunat subuh lagi. Nah, contoh waktu subuh. Maka semaya sunat subuh lalulah. Dan memadalah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Madai dah. Nah, masuk-masuk, tengok ada masa 3 minit lagi nak qamat. Kalau semaya tahiyatul masjid 2 rakaat, lepas tu nak semaya tu lagi tak. Jadi tak ada dengan qamat. Maka terus semaya sunat. Semaya sunat subuh. Tu semaya sunat subuh. Dia subuh dengan asar ni dia tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah. Subuh dengan asar ni sebab dia waktu je kan. Sebab dia tak ada ba'diyah. Sebab dia tak ada ba'diyah maka qabliyah pun tak ada. Kalau sebut semaya sunat subuh, sebelum subuh, semaya sunat asar, sebelum semaya asar. Dia tak ada qabliyah, ba'diyah. Baik. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu sesadah belaka tu, semaya dan sebagainya, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf. Sudah semaya ke apa semua, niat i'tikaf lalu di dalam masjid. Ni pun tak. Lama dah ni duduk ni. Pukul ni lagi kita mari paling-paling kurang dah. Maya start maya tu pukul ni lagi kat sejar tu. Kalau tak niat i'tikaf, marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dibaca oleh Nabi selepas sembahyang sunat subuh. Ini doa dia dah. Iaitu ni doa dia ni. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'athi wa taruddu bihal fatih wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdili biha hajati wa ta'asimuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya warida bima qasamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufr wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka as-sabra 'indal qada' wal fawza 'indal liqa' wa manazil asy-syuhada' wa 'aisha as-su'ada' والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي فافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. Allahumma wa ma dha'afa anhu ra'yi wa qasara anhu amali wa lam tablughu niyyati wa amniyati min khairin wa'adtahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilayka fih wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadina muhtadin غير الضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من اتصف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له
Subhana zil fadli wan ni'am. Subhana zil qudrati wal karam. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmih. Allahumma ij'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'izami wa nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zirni nura wa a'tini nura a'zama nur. Waj'al li nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, doa ni 3 muka surah. Sekali ingat terjemah ni panjang. Jadi boleh tengok terjemah dia. Boleh tengok terjemah dia dan bolehlah kita buat amal sekali tak apa dah ni panjang juga ni. Kita foto stat tulis mula ko, ambil gambar ko. Lepas maya sunat subuh tu, tak kita baca doa ni. Melengkapi belakang tu. Cukup lekat ni. Tu, cukup lekat. Jaga agamanya. Mensucikan amalan. Mencahayakan wajah. Memberi hidayah. Minta Allah Ta'ala jaga daripada segala kejahatan. Wa ta'asimuni biha min kulli su'. Kemudian minta imanan khalisan. Kemudian yakinan sadiqan, yakin yang benar. Takut yakin dah tapi tak benar. Minta yakin dek, yakin kena yang benar. Iman yang khalis mata-mata kerana Allah. Redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Minta iman yang sadiq. Keyakinan yang tidak ada kufur selepasnya. Kemudian minta rahmat ila akhirih. Banyak ni. Rangkumi segala keperluan dunia akhirat. Berlaku tu. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala. Baik. Apabila engkau selesai membaca doa ini, selesai dah baca doa ni, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu. Lepas siap baca doa ni, fokus kitanya hanya untuk menunaikan sembahyang yang fardu. Atau dia nak sibuk benda lain lah. Fokus. Tunggu semaya tu. Atau berzikir. Ataupun lepas baca doa ni. Kalau ada masa lagi. Boleh berzikir. Atau bertasbih. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Tu dia punya ungkapan pendek dia. Tasbih. Apa ucapan tasbih tu? Subhanallah. Mungkin dia baca tasbih. Tak jadi ni. Baca subhanallah. Orang kata tahmid ya. Dia pun tahmid. Bukan suruh tahmid gitu ni. Baca lafaz dia tu. Alhamdulillah. Lafaz tahmid. Lafaz tasbih. Subhanallah. Lafaz tahlil. La ilaha illallah. Lafaz takbir. Allahu Akbar. Lalu hauqalah. La haula wa la quwata illa billah. Itu hauqalah. Jadi lepas baca doa tu, kalau nak dekat dah dengan orang iqamah, fokus kepada semaya fardu. Tapi kalau ada masa sikit lagi, tak boleh berzikir. Atau bertasbih. Atau membaca Al-Quran. Dia suruh tasbih ni sebab fadilat tasbih ni besar. Nabi sebut dalam sebuah hadis, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan. 2 kalimah yang mana ringan di mulut. Nak sebut mudah je, pendek je. Tapi saqilatani fil mizan. Sangat besar pahala dia di timbangan mizan akhirat sikit lagi.
habibatan ila rahman. Lagi pula dua kalimah ni, masya-Allah, sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suka kita sebut dua kalimah ni. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tu nah. Engkah mudahnya. Tak dapat seminit pun. Nah, 10 saat pun tak sampai. Tapi timbangnya dia di akhirat sangat-sangat besar dan Allah Taala sangat suka pada dua kalimah ni. Nah, kalimatani taqi khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pendek ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau membaca Al-Quran, ataupun boleh juga baca Quran, zikir, tasbih, baca Quran. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan di ketika itu, dengar orang bel, maknanya siapa masjid sebelum bel lah ni, orang bel ataupun orang iqamah ni. Baik, habis dah. Masuk bab jawab azan pula Masuk jawab azan pula. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan di ketika itu, maka berhentilah. Kalau dia tengah baca Quran tak, berhenti. Dia tengah zikir kan berhenti. Dia tengah baca Quran, berhenti dulu. Kita buat tak berhenti tak. Ni ayat ni. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan di ketika itu, maka berhentilah. Berhenti. Maknanya kalau kita duduk zikir tu, dengar rebek, berhenti zikir. Dia tengah tasbih, dengar rebek, berhenti tasbih. Dia tengah baca Quran, dengar rebek, berhenti baca Quran. Kita duduk buat galik, tak berhenti. Galik buat tak berhenti. Buat ibadat dah seberhenti. Apa ni? Dan berikan penumpuan untuk menjawab azan. Pak nak suruh jawab azan dulu. Dia tengah baca Quran tu berhenti. Dengar orang baik. Kita pun jawab azan. Apabila muazzin mengatakan Allahu Akbar. Muazzin. Allahu Akbar. Maka jawab lagu mana? Maka jawab olehmu seperti perkataannya jua. Lupa dia. Muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Ikut dia. Dan begitulah seterusnya engkau jawab kalimah azan itu. Begitulah. Muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut dia. Kecuali pada kalimah hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Pada kalimah ni ketika muazzin Bilal sebut kalimah ni, maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni hauqalah ni. Hauqalah. Kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lain supaya muazzin sebut perkataan dalam azan dia tu, kita ikut dia, melainkan pada hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Dan apabila muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum. Ni di dalam azan sembahyang subuh. Subuh ni. Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan sadaqta wa barta wa ana ala zalika minasyahidin. Telah benar oleh engkau, telah baik oleh engkau. Sadaqta benar, bararta telah baik oleh engkau. Betul, baik. Wa ana zalika dan aku di atas yang demikian. Demikian apa ni? As-salatu khairu minan naum. Maya itu lebih baik daripada tidur. Minasyahidin, daripada orang yang menyaksikan. Aku jadi saksi atas itu apa yang disebutkan.
Artinya engkau benar dan engkau telah berbuat baik. Sadaqta, engkau benar dan engkau telah berbuat baik. Bararta, engkau telah berbuat baik. Dan sesungguhnya aku bersaksi atas yang demikian itu. Dan apabila engkau mendengar iqamah, dengar iqamah pula, maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan oleh muazzin. Maka jawablah dengan seperti yang disebut oleh muazzin ataupun muqim dia panggil. Orang yang iqamah disebut sebagai muazzin ataupun muqim. Boleh tak? Orang yang iqamah tu muqim. Kecuali pada perkataan qad qamatis solah. Melainkan pada perkataan qad qamatis solah artinya telah didirikan sembahyang. Qad qamat as-solah. Biasanya qad qamat as-solah. Mati tak hadis tu. Tapi diletakkan bagi bawah. Sebab iltiqa as-sakinain. Bertemu dua huruf yang sakin. Tak bagi bawah. Qad qamat. Biasanya qad qamat as-solah. Tapi kalau kita nak baca sambung, kita baca bagi bawah. Qad qamatis solah. Tu dah. Artinya telah didirikan sembahyang. Maka jawab olehmu dengan perkataan. Bila mana siapa disebut perqamatis solah, maka kita balas, kita jawab dengan kata aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Artinya mudah-mudahan Allah mendirikannya semaya dan mengekalkannya semaya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi. Aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Semoga Allah mendirikan dan mengekalkan semaya selama mana kekalnya langit dan bumi. Sampai akhirat lah. Apabila engkau selesai menjawab azan, yakni azan subuh, habis dah jawab azan, maka baca olehmu akan doa ini. Doa. Baca doa ni. Allahumma inni as'aluka 'inda huduri salatika wa aswati du'atik wa idbari lailik wa iqbali naharik an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmuda alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Doa apa? Azan. Ataupun doa lepas azan lah. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ketika hadir waktu solatmu ini dan ketika terdengarnya suara panggilanmu dan ketika lenyapnya malam, habis dah waktu malam, dan datangnya siang, subuh, waktu siang. Apa? Nak mohon apa tu? Mohon supaya engkau memberikan kepada penghulu kami, Nabi Muhammad SAW, akan wasilah, yakni jalan kebaikan dan kelebihan serta darjat yang tinggi, dan engkau kurniakan kepada baginda maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, wahai Tuhan kami yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Arhamar rahimin. Apabila engkau mendengar azan sedangkan engkau di dalam keadaan sembahyang, ke mana pula? Kita dah tengok semaya dengan azan. Maka sempurnakanlah sembahyangmu. Sudah maya dulu, nak jawab dalam itu. Sudah semaya. Kemudian jawablah azan seperti susunannya yang termaklum tadi. Ya, semaya sudah beda. Sunat kita jawab azan. Kita dah tengok semaya, tengok semaya, baik. Nak jawab azan tadi, tengok semaya ni. Sudah semaya dulu. Sudah semaya, habis dah baik. Maka lagu mana? Kita jawab azan mengikut
tertib dia. Allah Akbar. Yang hidup bed. Kita tak guna bed dah. Ada kita bed. Kita jawab dah. Allah Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allah Akbar. La ilaha illallah. Tu jawab azan. Rupa dengan kita, kalau kita dengar orang azan ni, kita jawab sikit-sikit tak? Pak ni jawab sekaligus lah. Jawab sekaligus lah. Tu juga yang disebut antara cara nak jawab azan. Selain daripada kita jawab sosok, boleh juga kita jawab secara sekaligus tadi. Tapi yang utamanya kita dengar, jawab, jawab. Dengar sok, jawab sok. Dengar Allahu Akbar, kita pun jawab Allah. Tengok stesen berhenti. Oh, panjang ni. Merah. Jadi itulah beberapa perkara yang penting untuk kita boleh sama-sama amalkan dalam kehidupan kita. Dengan adab-adab masuk dalam masjid tadi, nak start dengan kita nak masuk masjid tu, cak selipar kiri, pijak kaki kiri tu atas selipar, kemudian selipar kanan pula cak kemudian naik melangkah dengan kaki kanan. Tu benda-benda sunat tu. Kemudian masuk dalam masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau nak sembahyang qabliyah dulu. Contoh kita masuk tu 5 minit lagi nak sembahyang zuhur dah. Jadi sembahyang qabliyah. Sembahyang qabliyah, kalau kita sembahyang qabliyah tu dia terhasil dah. Fadilah tahiyatul masjid. Boleh juga Tapi afdalnya kita main suku-suku lah. Tapi kalau main qabliyah pun terhasil dah. Kalau dia semayang dah ataupun dia duduk dah, jadi tak sunat dah lah nak tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni sebelum daripada kita semayang lain Lagi pula kalulah belorak misalnya ataupun ada urusan, atau dia nak semayang, maka paling-paling kurang kita baca zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar 3 kali. Ada pendapat kata 4 kali. Ada pula pendapat kata kalau ada wudu, maka baca sekali. Kalau tidak ada wudu, baca 3 kali. Kemudian baca doa. Kemudian niat i'tikaf. Niat i'tikaf, dia baca doa yang diajarkan tadi lah. Moga-moga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Siru ala barakatillah, ma asabakum hasanatin fa minallah, wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.